Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat menyambung pengajian kita dalam kitab Hisnul Muslim, membincangkan doa-doa dan zikir-zikir yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih lagi dalam bab yang berkaitan dengan zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang. Jadi sekadar flashback ulang kaji kita berkaitan zikir pagi dan petang, para ulama ada membahaskan bilakah masanya. Misalnya berkaitan zikir petang, ada sebahagian ulama yang menyatakan ia bermula selepas asar. Dan macam mana? Untuk zikir petang ada yang menyatakan bermula selepas asar. Dan ada yang menyatakan ia bermula selepas maghrib. Jadi itu kadang-kadang kita kalau dengan mungkin ustaz-ustaz yang berbeza yang mengajarkan mungkin menyebutkan waktu yang berbeza kerana perkara itu memang mempunyai perbezaan pendapat di kalangan ulama. Begitu juga zikir pagi ada yang menyatakan bermula selepas terbitnya fajar. Selepas terbitnya fajar, lepas solat subuh tu dah boleh dah. Ada juga yang menyatakan selepas terbitnya matahari, Jadi itu sekadar kita flashback tentang maksud zikir pagi dan petang, masa bila nak dibacanya. Jadi pada hari ini kita masuk doa yang seterusnya, doa yang dah biasa dah kita dengar, yang sering dipaparkan di televisyen, di radio-radio, yang anak-anak kita pun dah hafal. Jadi kita akan tengok apakah kelebihan membaca doa ini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un. Dengan nama Allah yang mana dengan namanya tidak akan memudaratkan segala sesuatu yang ada di muka fil ardi wala fis sama, yang ada di muka bumi dan di langit. Wa huwas samiul alim, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Bacaan ini bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim ini dibaca 3 kali setiap pagi dan setiap petang. Apakah dalilnya? Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah meriwayatkan dalam Jami' At-Tirmizi, begitu juga Imam Abu Dawud dalam sunannya dan lain-lain, daripada Aban bin Uthman, dia berkata, Sami'tu Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yaqul. Dia kata aku pernah mendengar Uthman bin Affan berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin wa masa'i kulli lailatin. Tidaklah seseorang hamba itu membaca pada waktu pagi setiap hari dan pada waktu petang setiap malam, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama', dengan nama Allah yang dengan namanya segala sesuatu di bumi dan di langit tidak dapat lagi memudaratkan. Wa huwas samiul alim, dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Thalatha marrat, dia membacanya 3 kali. Lam yadurruhu syai'un, nescaya tidak ada sesuatu pun yang akan memudaratkannya. Nabi SAW bagi tahu sesiapa yang baca bacaan ni, simple saja, kita semua dah hafal, 3 kali. Pagi 3 kali, petang 3 kali, maka tidak ada sesuatu pun yang memudaratkan kita. Sebab tu ni zikir antara yang mula popular waktu zaman Covid dulu kan. Bila mula Covid tu selalu disiarkan doa ni atau zikir ni di televisyen, di radio-radio dan sebagainya. Jadi itu mungkin antara hikmah lah, banyak doa-doa yang Nabi SAW ajar
yang kita tak pernah dengar, tapi bila berlaku bencana tersebut, maka kita diajar, disuruh mengulang-ulang tentangnya. Jadi Nabi SAW kata tidak ada sesuatu pun akan memudaratkan kita bila kita baca zikir ini atau doa ini. Wa kana aban qad asabahu tarafu falij faja'ala ar-rajulu yanzuru ilaih. Aban yang meriwayatkan daripada Uthman bin Affan ni, dia pernah, dia macam lumpuh ke ada masalah lah dekat anggota tubuh dia. Lalu seorang lelaki melihat kepadanya. Para ulama hadis menceritakan bahawa lelaki yang duk tengok dia ni adalah, dia dengar Aban baca hadis ni. Tapi dia tengok, Aban kau pun macam lumpuh, sakit. Kata kalau baca zikir ni tak ada apa-apa memudaratkan kau. Tapi kau sendiri macam ni. Lalu Aban perasan, Aban bin Uthman yang meriwayatkan daripada Uthman bin Affan hadis ni, dia pun perasan orang ni duk tengok dia. Macam orang ni kata, kau ni ya kau Nabi SAW cakap macam tu. Jadi Aban kata, ma tanzur, apa tengok-tengok? Dia kata, kau tengok kenapa? Dia kata, ama innal hadis kama hadastuka. Adapun hadis tu memang macam yang aku sampaikan engkau. Maksud Aban sampaikan hadis dekat perawi ni. Si perawi ni yang duk tengok dia macam tak percaya, kau sendiri macam ni keadaan. Tapi kau kata kalau baca doa ni tak ada apa-apa memudaratkan. Jadi Aban kata, walakin ni lam aqulhu yauma idzin. Tapi aku ni satu hari aku terlupa nak baca dia. Maksudnya Aban nak beritahu, aku sentiasa baca doa ni, tapi satu hari aku tak baca doa ni. Lam aqulhu yauma idzin liyumdiyallahu ala qadarah. Maka Allah Subhanahu wa taala menimpakan ke atas diriku apa yang telah dia takdirkan. Jadi dia kata, kenapa aku dapat macam sakit ni, macam ada berlaku kemudaratan kat diri dia. Dia kata, satu hari tu aku terlupa nak baca, aku tak baca, maka terus kena perkara tersebut. Jadi ini satu perkara yang pentinglah. Kadang-kadang kita bila kita baca hadis Nabi SAW, siapa yang baca ni, siapa amalkan ni akan dapat sekian-sekian dan semisalnya. Maka kadang-kadang kita kata, betul ke orang tu dia amal tapi dia sakit juga, dia kena musibah juga. Dia kenalah macam-macam lah, kena sengat ke apa ke. Jadi sangat penting untuk kita faham bahawa pertama, bila dikatakan tak ada sesuatu pun yang memudaratkannya, itu bergantung juga kepada takdir Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bergantung juga kepada orang yang membacanya itu. Pertama, adakah dia membaca dengan penuh keyakinan atau sekadar membacanya macam tu sahaja tanpa hadir hatinya dan semisal. Jadi jangan pula kalau kita dah baca doa ni, tiba-tiba kita kena tipu musibah, kita rasa tak betul lah zikir ni, tak betul doa ni. Sebab bila kita baca paling kurang kita dah dapat pahala dah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau lepas kita baca ni masih lagi kita diuji dengan musibah, sakit atau kena apa-apa keburukan, maka kita kena ingat Allah Subhanahu wa taala, bila Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, Allah Subhanahu wa taala akan menguji dia. Kita kena ingat musibah yang menimpa kita, kesakitan. Hatta kata Nabi SAW, kalau tercucuk, kita terkena duri tajam sekalipun, dia akan menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi kita doa sebagai usaha kita baca zikir ni sebagai usaha kita meminta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu apa yang berlaku kita serahkan kepada Allah. Dan apa sahaja yang menimpa kita, apa yang Allah takdirkan untuk kita, kita terima. Kita terima dan kita percaya apa yang Allah takdirkan semuanya itu. Jadi kita lihat dalam doa ini dimulakan dengan bismillah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sebut bismillah dengan nama Allah, dia adalah satu ayat yang tak lengkap sebenarnya. Jadi para ulama membahaskan kenapa bila kita mulakan satu perbuatan kita sebut bismillah. Maka bila kita sebut bismillah, contoh bismillahirrahmanirrahim, maka maksudnya ialah aku mula buat perkara ni. Misalnya kita nak minum, nak makan, kita baca bismillah. Maka maksudnya apa?
Aku makan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar, kita nak menulis, kita baca Bismillah. Maksudnya apa? Dengan nama Allah aku menulis. Jadi bila disebutkan ni Bismillah, maka para ulama menyatakan maksudnya apa? Dengan nama Allah aku memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan nama Allah aku memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab secara umumnya apa-apa sahaja perkara yang baik yang kita lakukan, kita digalakkan untuk memulakannya dengan Bismillah. Makan kita disuruh baca Bismillah. Dan sampai para ulama ada yang membahaskan baca Bismillah sebelum makan dan minum ini wajib ke sunat. Majoriti ulama kata arahan Nabi SAW tu adalah arahan yang sunat. Sebahagian kecil menyatakan wajib. Nabi SAW pernah tengok anak tiri dia, Umar bin Abu Salamah, tengah makan, tangan dia duduk merayap ambil makan. Macam budak kan, ambil sana ambil sini. Dia kata, ya gulam samillah, wahai anak lelaki, sebutlah nama Allah. Kul biyaminik wa kul mimma yalik. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah apa yang dekat, apa yang hampir dengan kamu. Dan kita akan lihat banyak perkara-perkara yang kita nak mulakan, Nabi SAW ajar, mulakan dengan Bismillah. Kemudian dalam doa ini kita bukan sekadar menyebutkan Bismillah, kita menyebutkan lagi la yadurru ma'asmihi syai'un. Apa maksud ma'asmihi? Bersama dengan namanya. Pengarang Syarah Hisnul Muslim menyatakan dengan keberkatan yang ada pada nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita digalakkan untuk bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengannya. Jadi disebutkan di sini dengan nama Allah, yang mana dengan nama-namanya, apabila disebut nama-namanya, tidak ada sesuatu pun fis sama', tidak ada sesuatu pun yang boleh memudaratkan bersama namanya di langit. Maksudnya apa kata pengarang Syarah Hisnul Muslim? Sebagaimana penduduk bumi berada dalam keadaan dan selamat dengan keberkatan, dengan kebaikan yang ada pada nama Allah Subhanahu Wa Taala, begitu jugalah dengan penduduk langit yang mana mereka juga berada dalam keadaan selamat dengan keberkatan yang ada pada nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, setiap nama tersebut dia menggambarkan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu apabila kita nak berdoa, seeloknya para ulama mengajar kita bahawa bila nak doa tu kena faham nama Allah yang kita sebut tu, supaya kita menyebutkan nama Allah Subhanahu Wa Taala yang sesuai dengan permintaan kita. Bila kita minta rahmat, kita sebut ya Rahman, ya Rahim. Kalau kita nak minta perkara lain, kita sebut nama-nama yang sesuai. Dan ada juga nama Allah yang sesuai dengan semua keadaan. Ya Allah, Allah, Ar-Rab. Itu semua nama yang semua keadaan sesuai untuk kita minta. Ya Hayyu, Ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha hidup, yang sentiasa menguruskan hamba-hamba. Jadi bermaksud nama Allah ni bila kita sebut, maka tidak ada apa-apa yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada kita. Maka kita disuruh membacanya 3 kali. Dan dalam zikir ini Nabi SAW menyebutkan 2 sifat, 2 nama Allah Subhanahu Wa Taala yang menunjukkan 2 sifat yang agung bagi Allah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala As-Sami', Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mendengar, Allah Subhanahu Wa Taala Al-Alim, Allah yang maha mengetahui. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, dia menyatakan apabila disebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala As-Sami', Allah yang maha mendengar, ia akan menunjukkan kepada 2 perkara. Pertama, As-Sami' merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala mendengar segala sesuatu, segala bunyi. Tak kira sejauh mana datangnya bunyi tersebut, daripada tempat yang jauh
ataupun sebagaimana seperlahan mana pun satu bunyi tersebut, suara tersebut, maka tetap Allah Subhanahu Wa Taala dapat mendengarnya. Jadi itu yang pertama, bila kita sebut Allah Maha mendengar, maka Allah Subhanahu Wa Taala mendengar segala sesuatu. Kita manusia dan makhluk-makhluk yang lain, pendengaran kita ada hadnya. Kalau bunyi kuat sangat pun kita tak boleh dengar juga. Dia ada, setiap makhluk ni Allah ciptakan dia ada frekuensi bunyi yang dia boleh dengar. Kalau bunyi perlahan sangat pun kita tak boleh dengar juga. Dan sebab itu juga ada bunyi-bunyi yang haiwan boleh dengar, kita tak boleh dengar. Haiwan yang duduk dalam lautan, dia boleh tahu kehadiran kawan-kawan dia tu yang jauh-jauh lagi berkilo-kilometer tu dengan bunyi. Tapi bunyi tu kita tak dengar. Tapi Allah ciptakan untuk makhluk seperti haiwan tu dia boleh dengar bunyi-bunyi tersebut. Begitu juga ada bunyi yang Nabi SAW bagi tahu manusia, jin tak boleh dengar. Tapi makhluk-makhluk lain semua dengar, iaitu azab kubur. Yang dalam hadis sahih Nabi SAW beritahu bila dah masuk dalam kubur tu, bila orang yang dalam kubur tu kena azab, bunyi tu akan didengari oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Ada juga bunyi yang didengari oleh semua makhluk termasuk jin kecuali manusia. Manusia tak dapat dengar. Apa dia? Suara jenazah yang diangkat. Kan hadis yang sahih Nabi SAW suruh segera kan hantar jenazah ke kubur. Yang mana kalau jenazah tersebut baik, dia akan sebut, segerakan aku. Kalau jenazah yang buruk, dia kata, celaka, ke mana nak bawa aku? Kita tak dengar. Dan Nabi SAW beritahu manusia tak dengar kata-kata jenazah tersebut, tetapi didengari oleh makhluk-makhluk yang lain. Jadi Allah menciptakan setiap makhluk itu dengan kemampuan pendengaran yang berbeza-beza demi kemaslahatan dia. Tuan-tuan, kalau kita dengar semua bunyi, parahlah kita. Kan? Semua benda yang kat dunia ni kita dengar, teruk kita. Pergi kubur dengar apa yang berlaku. Lalu kat tepi kubur orang-orang bukan Islam, dengar azab kubur. Kan pengsan kita. Teruk kita. Angkat jenazah, dengar bunyi suara jenazah tu. Apa jenazah cakap. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW beritahu kalau manusia dengar suara jenazah waktu kita angkat tu, nescaya manusia akan pengsan. Jadi Allah dengan rahmat dia, Allah jadikan manusia ni, manusia makhluk berbeza-beza keadaan dia. Allah bagi kita dengar apa yang patut kita dengar saja. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dia dengar semua bunyi, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Manusia berbisik perlahan bagaimanapun, maka Allah tetap mendengar. Kemudian maksud yang kedua, bila dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala mendengar, bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala dia memustajabkan doa. Allah Subhanahu Wa Taala memustajabkan doa. Jadi bila dalam doa ini kita menyebutkan, lepas kita bersebut bismillahillazi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami', dia Maha mendengar. Bila kita sebut ni, kita mengetahui, kita meyakini bahawa Allah dengar apa yang kita zikirkan ni. Allah dengar apa yang kita minta dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun zikir ini dibaca perlahan, sebab zikir pada asalnya disyariatkan untuk kita baca secara perlahan. Merendahkan suara. Walaupun suara kita rendah, boleh jadi orang yang duduk sebelah kita tak dengar pun apa yang kita baca, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mendengar permintaan kita. Dan bila Allah dengar, Allah akan mustajabkan doa-doa kita. Innallaha sami'ud du'a. Allah Subhanahu Wa Taala dia Maha mendengar kepada doa-doa yang manusia minta daripada dia. Sebab tu kita kena sentiasa doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sesekali kita rasa aku ni banyak dosa, Allah tak nak dengar doa aku. Allah nak dengar doa orang-orang yang baik saja. Kadang-kadang begitulah manusia, dia mencipta teori-teori yang sendiri dalam beragama. Dia kata kita ni banyak dosa, kita tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa kita nak minta ke Allah Subhanahu Wa Taala? Nauzubillah min zalik. Itu jauh daripada petunjuk Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ada saya tengok satu kuliah, satu video. Tak tahulah penceramah tu ustaz ke apa. Dia kata kita ni tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bagi analogi, dia kata ada satu kapal tu dah macam nak karam tengah laut tu. Ada 40 orang. Jadi Tok Syekh yang atas kapal tu ajar pergi minta dekat Syekh ke wali dan semisalnya. 39 orang tu minta dekat wali. Seorang dia minta dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dalam kuliah tu dia sebutlah 39 tu selamat, yang seorang tu je yang mati lemas karam. Auzubillah min zalik. Yang minta dekat Allah pula karam, yang minta dekat Syekh Tok Wali tu selamat. Kalau betul lah macam tu sekali buku sahih cerita tu, kita kata yang seorang tu selamat, mati dalam keadaan tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang 39 tu dalam keadaan yang sangat bahaya akidah mereka. Apa yang disebutkan? Dia kata, kenapa kita tak boleh minta direct kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab kita tak kenal Allah, maka mana boleh minta direct ke Allah Subhanahu Wa Taala? Jauh daripada Al-Quran apa yang Nabi SAW ajar kat kita. Allah kata apa? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib. Sesungguhnya aku dekat. Kita tak nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah kata Allah dekat. Apa ini maksudkan bila dikatakan Allah tu dekat? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab doa manusia bila mereka berdoa. Tiba-tiba datang orang kata tak boleh minta ke Allah sebab tak kenal ke Allah. Nauzubillah min zalik. Dalam Al-Quran mencatatkan macam mana orang musyrikin yang selama ni sembah berhala, dia naik atas kapal, dia karam tengah laut dan nak karam. Ketika tu Allah bagi tahu apa? Mereka mengikhlaskan doa mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang musyrikin penyembah berhala. Selama ni buat syirik. Tapi dalam keadaan yang genting tersebut, baru akal mereka jadi waras. Rasional. Ketika tu mereka dah terus doa ke Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang musyrikin, tuan-tuan. Macam mana kita boleh bayangkan orang Islam yang beragama Islam ajar kita bila dalam keadaan susah pergi minta kat wali, pergi minta kat orang yang dah mati. Orang yang dah mati tu perlukan doa kita, bukan kita perlukan mereka. Nabi SAW ajar kita apa? Bila pergi kubur, ziarah orang mati, kita buat apa? Doakan orang tersebut. Sebab tu kita baca apa? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin. Yarhamukumullah al-mustaqdimina minna wal mustakhirin. Inna insya'Allah bikum lahiqun. Nas'alullaha lana walakumul afiyah. Kami minta pada Allah Subhanahu Wa Taala afiah, kesejahteraan untuk kami, diri kami dan kamu. Nabi SAW ajar kita untuk doa ke orang dalam kubur, bukan minta dekat orang yang dah mati. Tapi ada orang mengajarkan perkara ni. Bila dalam kesusahan, sebut nama syekh tu. Bila dalam kesusahan, sebut nama si fulan, wali Allah tersebut. Tapi Nabi SAW ajar apa? Iza sa'alta fas'alillah. Bila kamu nak minta sesuatu, minta ke Allah Subhanahu Wa Taala. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu nak minta pertolongan, minta ke Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, kalau dengar apa-apa sesiapa saja yang kata kita tak boleh minta direct ke Allah SWT, itu red flag. Itu petanda dia bawa ajaran sesat. Saya sebut direct terus. Siapa yang kata kita tak boleh minta terus ke Allah SWT, kita ni banyak dosa, banyak itu, ini, kita tak layak minta terus ke Allah, itu red flag, itu bawa ajaran sesat. Sebab dia akan suruh bawa apa? Sebut nama Tok Syekh dia dan semisal. Sebab tu ada orang dia bila dia nak doa setiap hari, dia akan mulakan dengan madad ya Syekh fulan, madad ya Syekh fulan. Dia minta kat Syekh dia. Itu ke yang Nabi SAW ajar kat kita? Bukan. Itu ke yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran? Bukan. Jauh daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Doa dan zikir yang Nabi SAW ajar. Kalau kita tengok apa yang kita belajar daripada selama ni, doa-doa zikir Nabi SAW ajar selama ni penuh dengan nilai-nilai tauhid. Dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dengan namanya ini takkan ada sesuatu pun boleh memudaratkan. Kita sebut nama-nama Allah, kita minta dekat Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada apa pun yang boleh memudaratkan diri.
Kita minta kepada manusia yang belum tentu kedudukannya di syurga atau neraka tu. Dia sendiri perlukan doa kita. Dia dah mati, dia tak boleh buat apa-apa untuk selamatkan kita. Jadi berhati-hati dengan perkara-perkara yang macam ni. Jadi berdoa pada Allah, Allah sentiasa dengar doa kita. Manusia ni tuan-tuan, kalau orang datang ramai-ramai, kadang-kadang contohlah berlaku satu tempat tu banjir. Ketua kampung seorang, orang kampung semua datang ramai-ramai serbu ketua kampung tu. Saya nak ni kan, macam-macam semua menjerit-jerit minta kat ketua kampung tu nak bekalan ni. Sebaik mana pun untuk ketua kampung tu, tapi bila dah serabut macam tu dia pun marah juga. Dia pun sampai tak dengar apa yang kamu nak cakap, semua orang nak bercakap. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, semua manusia kalau dia berkumpul meminta pada Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu yang sama, Allah tetap dapat berikan kepada manusia-manusia tersebut, hamba-hamba dia. Tak ada apa, Allah tak terhalang pun dengan ramainya manusia yang meminta, bercakap, meminta pada Allah pada masa yang sama. Misalnya pada hari Arafah, jutaan manusia berkumpul, kan waktu tu manusia berdoa. Orang yang berkumpul kat hari Arafah tu, pada Arafah tu, mereka akan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan jemaah yang datang daripada Malaysia, Arab, India, semua minta kat Allah Subhanahu Wa Taala serentak. Dengan bahasa yang berbeza, pelbagai permintaan, tapi semua tu tak jadi apa-apa masalah pun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk Allah mustajabkan doa mereka. Kerana Allah As-Sami', Allah yang Maha mendengar. Al-Alim, Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui, yang menunjukkan keluasan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita doa, kita sebut nama Allah Al-Alim, kita kena faham. Bila kita sebut Allah yang Maha mengetahui, dalam doa kita nak bagi tahu antaranya ialah Allah lebih tahu apa yang baik untuk diri kita. Kita mungkin minta A, kita minta satu perkara, tapi Allah bagi B, Allah bagi perkara yang lain. Jadi di dalam doa kita kena ingat Allah Al-Alim, Dia yang Maha mengetahui, Dia yang lebih tahu apa yang baik untuk hamba-hambanya. Dia yang lebih tahu apa yang bermanfaat untuk diri kita, sebab Dia yang ciptakan kita. Dia lebih tahu tentang diri kita berbanding kita sendiri. Jadi itu doa yang pertama yang kita baca pada pagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Kita masuk doa yang kedua, pun mudah saja untuk dihafal. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku redha Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Disebutkan dalam sebuah hadis, ia dibaca 3 kali di waktu pagi dan 3 kali di waktu petang. Jadi kita baca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. An Abi Sallam, dia berkata, marra rajulun fi masjidi Khims. Seorang lelaki melalui masjid di Homs. Faqalu hadza khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka orang ramai berkata, dia ni adalah bekas khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain disebutkan dia adalah Thauban. Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqumtu ilaih. Lalu kata Abu Sallam, aku pun pergilah berdiri kepada dia, menghampiri dia. Lalu dia pun bertanya, hadithni hadithan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak kamu sampaikan kepada aku sebuah hadis yang pernah kamu dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yatadawaluhu bainaka wa bainahur rijal. Dia kata, sampaikan, boleh tak ceritakan kat aku satu hadis yang kau pernah dengar daripada Nabi SAW, yang mana hadis tu tak disampaikan kepadamu melalui perantaraan orang lain. Maksudnya dia tanya kat sahabat tadi, hadis yang memang dia dengar direct daripada Nabi SAW, bukannya dia dengar daripada sahabat lain. Maka dia pun berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin muslim yaqul, tidaklah ada seorang hamba yang beragama Islam menyebutkan,
hina yusbihu wa hina yumsi, pada waktu pagi dan pada waktu petang, salasa marrat, 3 kali. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Tak adalah seseorang dia baca bacaan ni 3 kali pada waktu pagi dan petang illa kana haqqan 'ala Allah ayyurdiyahu yaumal qiyamah, melainkan pasti Allah Subhanahu wa taala akan redha kepadanya pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Cuma hadis ni tuan-tuan, pada sanadnya ada kelemahan sedikit kerana ada perawi yang majhul lah, perawi yang tak dikenali. Tetapi hadis-hadis yang semisal ini boleh diamalkan dalam bab doa dan semisal. Jadi kata Nabi SAW, orang yang baca ni 3 kali pagi dan petang, maka dia pasti haqqan 'alallah. Haqqan 'alallah ni kalau kita terjemah secara literalnya, maksudnya macam kata wajib ke atas Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah ni tak ada apa-apa yang wajib ke atas dia. Sebab Allah yang buat apa yang dia nak. Jadi bila dikatakan macam tu, bermaksud Allah pasti akan redha kepadanya pada hari kiamat. Dalam riwayat At-Tirmizi disebutkan daripada Sauban radhiyallahu anhu. Cuma dalam riwayat At-Tirmizi hanya disebutkan dia baca pada waktu petang. Tapi dalam riwayat At-Tabrani disebutkan pada waktu pagi dan petang daripada Sauban radhiyallahu anhu. Jadi apa maksud bila kita menyatakan raditu billahi rabba? Aku redha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku. Bermaksud kita mengakui tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui bahawa Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikan segala-galanya kepada kita dan kita adalah hamba yang fakir yang sentiasa memerlukan kepada dia. Kita sebutnya raditu billahi rabba. Rabb. Apa maksud Rabb? Tuhan yang mentadbir. Tuhan yang mengawal segala sesuatu. Tuhan yang memiliki segala sesuatu. Sebab tu bila disebut alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Rabb tu satu nama Allah. Allah tu dah memang satu nama. Jadi apa beza dia? Para ulama sebut Rabb tu nak menunjukkan Allah yang kawal alam ni, Allah yang memiliki alam ni. Allah yang memiliki segala-galanya yang ada kat dunia ni dan Allah yang mempunyai kuasa mutlak mentadbirnya. Wabil islami dina. Aku redha Islam sebagai agama. Bermaksud apa? Dengan maksud bahawa aku tidak akan melalui jalan yang selain daripada jalan Islam. Tak boleh ada orang dia kata dia mengaku Islam tapi dia ikut agama lain. Kan kadang-kadang orang kata semua agama sama saja. Semua agama bawa kepada kebaikan. Semua agama ni datang daripada Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Kalaulah semua agama ni sama, semua agama datang daripada Tuhan, buat apa Nabi SAW ajak manusia masuk Islam? Buat apa Nabi SAW ajak orang musyrikin? Orang musyrikin bukan orang yang tak percaya kat Tuhan. Mereka percaya kat Tuhan. Buat apa Nabi SAW ajak orang-orang Nasara, Ahlul Kitab, Yahudi, Nasara tu semua masuk Islam? Kalau semua agama sama. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah, agama yang Allah redai, Islam. Memang agama memang banyak. Agama memang banyak, tak terkira. Kat Malaysia ni pun ada berapa puluh, lebih daripada 60 agama. Kat Malaysia saja. Yang kita tahu Islam, Kristian, Buddha, Hindu, banyak lagi sebenarnya. Banyak. Agama memang banyak, tapi satu-satunya agama yang Allah redai, yang Allah terima ialah Islam. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Dan aku redha Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya, sebagai nabi yang Allah Subhanahu wa taala utuskan. Bila kita sebut aku redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, orang yang manusia yang Allah pilih hantar kepada umat manusia nak mengajar manusia tentang jalan yang benar, maka kita kena percaya juga bahawa tidak ada petunjuk yang terbaik melainkan petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita segala perkara dalam aspek kehidupan kita. Akhlak kita,
Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata dia, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Seolah-olah Nabi SAW ni adalah Al-Quran yang bergerak. Segala tingkah laku Nabi SAW tu adalah pelaksanaan kepada isi kandungan Al-Quran. Sebab itu para ulama hadis mengumpulkan pelbagai hadis-hadis Nabi SAW nak tengok macam mana cara kehidupan Nabi SAW. Sebab kehidupan Nabi SAW dipandu dengan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW tidak akan bercakap dengan hawa nafsu baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita reda Allah sebagai Tuhan kita. Kita menafikan Tuhan-Tuhan yang lain. Kita reda Islam sebagai agama kita. Kita menafikan agama-agama yang lain. Kita reda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi yang kita ikuti dan kita menafikan ikutan-ikutan yang lain. Kita menafikan adanya Nabi lain selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi zikir yang ringkas sahaja, tapi bila kita baca maka Allah Subhanahu Wa Taala akan redha kepada kita. Jadi bila disebutkan haqqan Allah, bermaksud Allah pasti akan memberikan apa yang dijanjikan. Bila maksudnya Allah janji Allah akan redha, maka Allah akan redha kepada kita. Dia sama macam sebuah hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya pada para sahabat, tahukah kamu apakah hak Allah ke atas hamba-Nya dan apa pula hak hamba ke atas Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi para sahabat kita tak tahu. Nabi SAW beritahu hak Allah ke atas hamba-Nya ialah supaya hamba-Nya tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apa pun. Dan apa pula hak hamba ke atas Allah? Iaitu kalau hamba tu tak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala takkan azab di api neraka. Maksudnya apa? Dia tak akan kekal dekat dalam api neraka sebagaimana orang-orang musyrikin, orang-orang kafir yang lain. Jadi hadis ni, raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dibaca pagi dan petang 3 kali. Kita baca doa yang seterusnya. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu, wahai Tuhan yang Maha Hidup. Ya Qayyum, yang sentiasa menguruskan hamba-Nya. Ya Qayyum ni kita boleh terjemah yang sentiasa menguruskan hamba-Nya. Yang kedua yang berdiri dengan sendiri, dia tak perlukan kepada makhluk. Bi rahmatika astaghith, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullah. Aslih li, perbaikilah, perelokkan urusanku keseluruhannya. Wala takilni ila nafsi, janganlah kau serahkan diriku kepada diriku sendiri. Tarfat ain, walaupun sekelip mata. Jadi doa ni dibaca pada waktu pagi dan petang. Kita lihat hadis yang berkaitan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Fatimah, "Ma yamna'uki an tasma'i ma usiki bih?" Apa yang menghalang kau wahai Fatimah daripada dengar apa yang aku nak nasihatkan ni? Apa dia nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Antaquli, supaya engkau membaca idza asbahti wa idza amsaiti, supaya bila kau melalui waktu pagi dan waktu petang kau baca ya Hayyu ya Qayyum. Tuan-tuan, Al-Hayy ni maksudnya Allah yang Maha Hidup. Jadi bila kita nak doa, kita minta kepada yang hidup, bukan minta kepada yang mati. Orang musyrikin dia minta tolong kepada benda-benda yang dah mati, yang tak ada nyawa. Mereka minta tolong kepada berhala, kepada batu-batu, yang mana berhala-berhala tersebut mereka sendiri yang cipta, mereka pahat, mereka bentukkan bentuknya. Kadang-kadang mereka bukan sembah patung, mereka batu-batu, sekadar batu-batu yang dikumpul. Mereka sembah perkara, mereka minta tolong kepada perkara yang tak ada nyawa pun. Ini juga menunjukkan kita doa kepada yang hidup. Minta tolong kepada yang hidup. Manusia waktu dia hidup, kita boleh minta tolong kat dia. Tapi bila manusia telah mati, kita tak minta tolong kat dia.
Sebab tu sentiasalah minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah itu hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Tuhan yang Maha hidup dan sentiasa menguruskan hamba-hambanya. Manusia walaupun dia hidup, tetapi dia tidaklah sentiasa setiap waktu menguruskan manusia lain. Hatta seorang raja, seorang sultan, pemerintah yang hebat, yang luas wilayah kekuasaannya, tidaklah 24 jam dia memikirkan tentang rakyat-rakyat dia. Sebab apa? Raja tu sehebat mana pun dia ada penat, dia tidur. Allah dalam surah ayat kursi Allah kata apa? La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dia tak mengantuk, dia tak tidur. Allah yang Maha hidup, dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Mintalah ke Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia kalau dia hebat mana, dia tengah tidur, kita minta tolong kat dia, dia buat apa? Dia tidur. Orang buat apa-apa kat dia waktu dia tidur pun dia tak boleh buat, tak boleh halang. Jadi minta ke Allah yang Maha hidup, yang tak pernah penat, tak pernah tidur, tak pernah mengantuk. Bi rahmatika astaghith. Dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Ini maksudnya istighasah. Istighasah ni ialah istighasah, minta tolong. Dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Kan sekarang duk bincangkan al-istighasah bil amwat. Meminta pertolongan kepada orang-orang yang telah mati. Adalah panjanglah, muncullah tulisan-tulisan panjang, boleh minta tolong ke orang mati itu ini, panjanglah tulisan. Kita kata benda tu tak ada petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah pun tak ajar dalam Al-Quran. Berapa ramai nabi-nabi yang dah mati sebelum Nabi Muhammad SAW? Ada tak Nabi SAW dalam perang Badar ke perang Uhud ke sebut, wahai Nabi Ibrahim tolonglah aku, wahai Nabi Musa tolonglah aku, wahai Nabi Daud tolonglah aku? Ada tak Nabi SAW amal macam tu? Tak ada. Nabi SAW dalam hadis yang sahih, ketika nak peperangan Badar, Nabi SAW tadah tangan minta dekat Allah Subhanahu Wa Taala sampai jatuh kain ridak dia. Bersungguh-sungguh Nabi SAW minta ke Allah. Sampai Abu Bakar nampak, Abu Bakar datang dari belakang, kata cukup dah tu Nabi SAW. Allah tahu, Allah tak akan mungkir janji. Bersungguh-sungguh Nabi SAW minta ke Allah. Sebab Allah tu Al-Hayyu, Al-Qayyum. Satu nama Allah yang Maha hidup, yang sentiasa menguruskan hamba-hambanya. Wala takilni ila nafsi. Kita baca dalam doa ni, jangan, ya Allah, jangan kau serahkan diriku kepada diriku sendiri. Jangan sesaat pun kau biarkan kami ni semua tanpa kau cuba tolong. Tarfat ain. Tarfat ain tu maksudnya apa? Sekelip mata. Sekelip mata. Nabi SAW ajar kepada Aisyah radhiyallahu anha, kepada Fatimah radhiyallahu anha bacaan ini. Baca waktu pagi dan baca waktu. Jadi tuan-tuan, sebab tu doa-doa yang Nabi SAW baca, ajar kepada kita semuanya menzahirkan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menzahirkan kita ni manusia-manusia yang fakir kepada Allah. Fakir tu apa maksudnya? Kita sentiasa perlu pada Allah. Itulah tauhid. Makin kita belajar tentang ketuhanan, makin kita tahu bahawa kita ni tak memiliki apa-apa. Kita ni miskin, kita ni fakir, kita perlu ke Allah. Makin kita belajar tentang ketuhanan, kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala lah sahaja yang mempunyai kuasa yang mutlak, yang sentiasa menguruskan hamba-hambanya. Yang mana kalau kita minta apa-apa kat dia, dia boleh bagi. Kalau semua makhluk doa ke Allah, minta ke Allah dan Allah mustajabkan semua permintaan para makhluk, tak mengurangkan apa-apa pun yang dia miliki. Kita minta kat orang duit, berkurang duit dalam kocek dia. Kan? Dia pemurah macam mana pun ada batasan dia juga. Sebab manusia ni dia memang terhad kemampuan dia. Walaupun dia baik macam mana pun. Walau dia kaya macam mana pun, dia ada had dia yang boleh ditolong. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada apa-apa batas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah buat apa yang dia kehendaki. Allah yang Maha hidup, tak pernah sekali pun Allah terlena atau penat. Allah sentiasa dengar.
Manusia ni walaupun hidup tapi tak dengar juga kadang-kadang kan. Tapi Allah hidup dan tidak mati. Manusia hidup, dia akan mati. Bahkan waktu hidup tu kadang kita tidur macam mati jugalah. Kan? Tak dengar, tak boleh nak lindungi diri. Tapi Allah tu yang maha hidup. Jadi kata pengarang Syarah Hisnul Muslim, Ya Hayyu bermaksud yang maha hidup, yang kekal hidup selama-lamanya. Ya Qayyum yang mengatur dengan sempurna segala urusan makhluknya. Jadi doa ni mengajar kita bahawa kita menyerahkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita serahkan tawakal kehidupan kita kepada Tuhan yang maha hidup. Menunjukkan yang layak kita berserah diri kepadanya secara total ialah Allah Subhanahu Wa Taala yang maha hidup dan tidak mati. Yang layak untuk kita bertawakal, bergantung harap kepadanya sepenuhnya ialah Tuhan yang dia sentiasa menguruskan hamba-hambanya. Jangan letak tawakal kita dekat pemimpin. Jangan letak tawakal kita dekat suami. Kan? Jangan letak tawakal kita dekat doktor. Ya, kita minta bantuan dia dalam lingkungan kemampuan manusia tersebut. Allah ada bagi kemampuan kat manusia. Kemampuan untuk doktor, kemampuan untuk dia merawat manusia. Tapi jangan letak tawakal kita dekat doktor. Sebab akhirnya yang sembuhkan kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala Asy-Syafi. Dia yang sembuhkan kita. Doktor sekadar memeriksa kita berdasarkan pemerhatian dia dengan ilmu perubatan yang dia ada, pengalaman yang dia ada. Kadang-kadang dia tersilap. Kadang-kadang dia terlepas pandang. Kadang-kadang ada penyakit yang dia pun tak tahu mana puncanya dan apakah rawatan untuknya. Jadi kita minta tolong kepada manusia dalam hidup kita, dalam lingkungan benda yang mereka boleh tolong, yang kita tengok mereka mampu tolong kita. Tapi tawakal kita tetap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan letak tawakal kita dekat pelanggan kita. Kalau orang berniaga letak tawakal dekat pelanggan, tak boleh. Letak tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah inilah yang sentiasa hidup, yang boleh menguruskan hamba-hambanya. Jadi pagi ni sampai di sini sahaja. Insya-Allah pada bulan hadapan kita akan masuk zikir pagi dan petang yang seterusnya. Masih banyak lagi zikir pagi dan petang. Saya pun tak ingat dah berapa bulan dah kita bincang zikir pagi dan petang sahaja. Nak menunjukkan Nabi SAW tinggalkan kepada kita khazanah zikir dan doa yang teramat banyak. Sehingga kan sebenarnya tak perlu dah kita nak amalkan atau duk hafal atau sebarkan zikir-zikir atau doa-doa yang direka-reka oleh manusia. Sebab yang Nabi SAW tinggalkan pun dah punyalah banyak. Ada yang tak pernah kita dengar pun. Jadi fokuslah kepada amalan yang memang diajarkan oleh Nabi SAW. Wallahu alam. Sebelum kita bersurai, ada sebarang persoalan? Kalau tak ada, kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa